Kita bersama Ustaz Yu hari ni untuk ke kampung-kampung sekitar sekolah kita bagi mengagihkan apa tu Yu? Sumbangan. Infak maksimum? Ya. Tapi kamera awak ketat ke tak? Ada, insya-Allah. Saya pergi Kemah. Saya tengok live. Kita Kemah. Saya pergi Kemah. Oh, pergi Kemah Kemis. Untuk menyampaikan sumbangan. Oh, lo gagam main bunyi kau ni. Okey, buat video ni gagam ni. Alah. Oh, kau ada demo tu you. Oh, besok buat nyama. Buat sepuluh kemudian. Teruskan hari-hari kemudian. Kemudian. Weh, jangan main panas weh. Kita weh ada demo hot awak juga ada. Oh. Apa? Hei, game tu. Aduh. Hari ni kita bersama-sama geng guru-guru Sri Bala akan ke kampung-kampung untuk mencari asnaf-asnaf untuk diberikan bantuan, sedikit bantuan ya. Pak Imi. Kita melalui kampung Selor dulu untuk menuju ke kampung Tidak ya. Kita nak pergi rumah Encik Hamid dulu. Nak bagi sumbangan dekat dia. Lepas tu kita akan bergerak ke kampung-kampung lain lah pula. Saya pun tak tahu siapakah senarai apa nerima sumbangan ni. So kita follow je lah. Meriah keadaan hari ni. Lupa lah. Loh, datang mereka ni mari ikan tu. Ni milik pinjaman kita ayo saya Tuhan itu. Kita nak ke mana ni, Cikgu kan? Gitu. Kita nak ke mana ni? Kita nak melaksanakan program yang setiap tahun kita buat, iaitu ziarah Ramadan ya. Ziarah Ramadan kita ada bagi sedikit sumbangan ya kepada orang-orang Islam ya. Islam pada tahun ni kita dapat lebih kurang dalam 15 paket. Semuanya kutipan daripada ihsan daripada guru-guru dan warga SK Bala lah. AKP semua. Alhamdulillah terbaik. Alhamdulillah ya. Semoga kita dapat teruskan lagi untuk tahun-tahun depan. Ya, insya-Allah. Boleh interview dekat Pilihan Sama. Pilihan Sama. Pilihan Sama, saya setuju dengan cadangan Pilihan Sama tadi. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ada wartawan ni gambar. Wartawan. Wartawan. Jangan waktu you. No, gini you. Oh, gini you. Okey. Saya
Robi. Nampak jauh ke habis you? Kita sampai ke rumah yang ketiga. Rumah keempat. So kita teruskan perjalanan kita untuk mencari asnaf-asnaf yang lain pula. Kita pergi rumah Aga pula. Alhamdulillah dah hampir separuh dah kita agihkan sumbangan. InsyaAllah kita akan teruskan lagi ke rumah yang lebihnya di hadapan saya. Ini dia Wan. Okay, alhamdulillah sumbangan seterusnya. Rumah siapa pula? Rumah Aga. Rumah Aga ya. Rumahku Sugar. Rumahku Sugar. Oh, baik macam ni. Ini dia selak, bukan dia selak, dia selak. Abang dia ke mana? Dia selak dia. Okey. Spesies dia agak. Kita bang hidup dia mentah kau. Rumah seterusnya. Dia go-off-road nak bagi jajan kat budak-budak. Macam biasa lah. Rutin dia. Tu ada lagi budak. Ada lagi. Mana? Pergi beratur sana. Okay, kita teruskan perjalanan. Masih ada 6 buah rumah
yang kita nak bagi sumbangan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, insya-Allah.